Saya kerja tukang rumah, isteri saya ada emas. Saya boleh tak terima zakat? Baik. Saya tukang rumah, isteri saya ada emas. Saya boleh tak terima zakat? Zakat benda tu. Dia tukang rumah. Dia tukang rumah, mu orang miskin ke orang kaya? Maksud kaya dalam bab zakat bukan ada kereta 4 buah. Maksudnya dia nak pendapatannya 1,000 sebulan dan dia dapat 1,000 atau lebih, bagi kaya. Cukup makan. Faham lagi? Miskin ini dia perlukan 1,000 sebulan tapi dia hanya dapat 900. Tak mampu sampai 1,000. Itu panggil miskin. Fakir ni dia perlukan 1,000 sebulan tapi dia hanya dapat 400,500 atau ke bawah. Itu panggil fakir. Jadi mu tukang rumah hak kaya ke miskin? Nak tahu situ. Kaya dah, mana boleh terima zakat? Faham lagi? Atas nama fakir. Tapi kalau mu mu'allaf boleh. Walaupun mu kontraktor kelas A, pendapatan 1 juta sebulan tapi baru masuk Islam, boleh terima zakat atas nama mu'allaf. Faham lagi? Tapi kalau mu tidak atas nama mu'allaf, atas nama fakir, atas nama miskin, mu tidak miskin. Tapi kalau mu memang kerja tukang rumah tapi bukan tukang gaji mahal tu, suruh beki dapur, nolak dah bayar upah lah berapa, upah 1,500, bayar 800, pak sudah tak bayar. Tukang nak beli pahat apa, dah tak piti. Ada kat tukang susah gitu, layak terima zakat. Dah bini ada mah, maksud ada mah ni bukan tokemah. Maknanya ada barang kemah. Ada barang kemah masih lagi melayakkan kamu terima zakat. Tapi janganlah sampai duduk 1/2 kilo sebelah. Sini 1/2 kilo, sini 1/2 kilo, celah tiak 2 kilo. Nampak tak? Tu bukan orang panggil barang kemah tu.